Apa kelebihan sugi? Teringat nak ucap kalimat la ilaha illallah ketika nak mati, insya-Allah. Jangan tinggal sugi. Lebih-lebih lagi nak sembahyang. Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau aku rasa tak menyusah umat aku nak suruh umatku sugi setiap kali nak sembahyang. Bahkan tuan sugi ni nak keluar rumah sunat sugi, nak keluar rumah, nak masuk rumah sunat sugi, nak keluar rumah sunat sugi, nak naik kereta sunat sugi, nak keluar rumah sunat sugi, nak bangkit sunat sugi, nak turun, nak duduk sunat sugi. Maknanya hidup ni penuh dengan sugi ya. Lepas tu para sahabat Nabi lepas tak sugi macam ni, kita tak apa tokok. Pasal apa? Ini mana amalan sunnah. Jadi siapa-siapa yang nak mati esok untuk tak lupa kalimat la ilaha illallah, biasakan diri sugi.